Sitagliptin membantu mengurangkan tahap gula dalam darah. Anda boleh mengambil ubat ini dengan atau tanpa makanan. Beberapa kesan sampingan biasa mungkin termasuk sakit kepala, gejala seperti selesema atau hidung tersumbat, sakit tekak, atau sakit otot dan sendi. Sangat jarang, ubat ini boleh menyebabkan melecet atau ulcer. Satu lagi kesan sampingan yang jarang berlaku ialah ia boleh menyebabkan keradangan pankreas. Gejala termasuk sakit yang teruk di bahagian perut atau sakit di belakang, mual dan muntah yang berterusan, atau demam. Berhenti mengambil ubat ini dan jumpa doktor dengan segera jika anda perasan sebarang gejala ini. Elakkan pengambilan alkohol dengan ubat ini kerana ini meningkatkan risiko keradangan pankreas.